Pemasyhuran Sultan Muhammad sebagai Sultan Pahang pertama bukanlah penamat sebuah kisah, sebaliknya permulaan kepada satu dinasti. Namun takhta yang baru didirikan itu tidak bertahan lama. Dalam tempoh singkat, Pahang sekali lagi diuji oleh peralihan kuasa, ancaman dari utara, dan bayang kejatuhan Melaka yang bakal mengubah seluruh dunia Melayu. Selepas pemasyhuran Sultan Muhammad Shah sebagai Sultan Pahang pertama sekitar tahun 1470, Pahang secara rasmi berdiri sebagai sebuah kesultanan Islam yang berdaulat di bawah naungan politik Kesultanan Melaka. Pelantikan baginda bukan sekadar membuka lembaran baharu bagi Pahang, malah menandakan kesinambungan pengaruh Melaka di pantai timur Semenanjung. Namun pemerintahan Sultan Muhammad Shah tidak berlangsung lama. Sekitar tahun 1475, baginda mangkat. Walaupun tempoh pemerintahannya singkat, asas sebuah institusi kesultanan telah berjaya ditegakkan. Takhta kemudian diwarisi oleh Raja Ahmad yang dimasyhurkan sebagai Sultan Ahmad Shah I. Di sinilah bermulanya kesinambungan dinasti Kesultanan Pahang daripada keturunan Kesultanan Melaka. Pada zaman Sultan Ahmad Shah pertama, Pahang terus berfungsi sebagai negeri Melayu Islam yang berdaulat tetapi masih berada dalam lingkungan politik Melaka. Hubungan diraja, pentadbiran dan pertahanan masih berpaksikan Empayar Melayu tersebut. Selepas hampir 2 dekad pemerintahan Sultan Ahmad Shah pertama, satu era berakhir. Sekitar tahun 1495, tampuk pemerintahan Pahang diwarisi oleh anaknya, Sultan Abdul Jamil Shah. Pemerintahan baginda berlangsung dalam satu fasa yang semakin mencabar. Walaupun dunia Melayu masih berada di bawah perlindungan Kesultanan Melaka, lanskap politik Nusantara mula berubah. Tekanan kuasa luar semakin dirasai, khusus. Video sejarah tingkatan 2 kini lebih lengkap dan dikemas kini. Subscribe di cikgushare.my sekarang. Khususnya dari arah utara, menandakan permulaan zaman yang lebih tegang bagi Kesultanan Pahang. Dalam era inilah Pahang perlu menyesuaikan diri, mempertahankan kedaulatan, dan bergantung kepada hubungan politik dengan Melaka untuk terus bertahan. Sekitar tahun 1500, satu angkatan dari Ligor yang bertindak di bawah pengaruh Kesultanan Ayutthaya atau Siam mara ke arah Pahang melalui laluan utara. Panglima, mereka sudah tiba di Seleko Sungai. Kumpulan mereka besar dan bersenjata lengkap. Kita perlu bersedia sekarang. Serangan ini menandakan gangguan ketenteraan paling jelas terhadap Pahang dalam era awal kesultanannya. Sultan Abdul Jamil Shah tidak bertindak bersendirian. Melaka menghantar bantuan ketenteraan bagi mempertahankan Pahang. Gabungan Angkatan Pahang dan Melaka berjaya menewaskan serangan tersebut. Kemenangan ini bukan sahaja mempertahankan wilayah Pahang, malah membuktikan bahawa hubungan Pahang dan Melaka bukan sekadar hubungan politik, tetapi juga hubungan pertahanan dunia Melayu. Walaupun Pahang terselamat daripada ancaman Siam, Sultan Abdul Jamil Shah sedar bahawa keselamatan Pahang masih bergantung kepada kekuatan Melaka. Selagi Melaka berdiri, Pahang memiliki perisai politik yang melindungi kestabilannya. Namun perisai itu semakin rapuh. Pada tahun 1511, Kesultanan Melaka akhirnya jatuh ke tangan Portugis. Kejatuhan ini bukan sekadar runtuhnya sebuah kota, tetapi runtuhnya pelindung utama dunia Melayu. Bagi Pahang, kejatuhan Melaka menandakan bermulanya satu era baharu yang penuh ketidakpastian. Sultan Abdul Jamil Shah kini memerintah dalam dunia Melayu yang tidak lagi mempunyai empayar pelindung. Dari sinilah perjalanan Kesultanan Pahang memasuki fasa sejarah yang lebih mencabar dalam dunia Nusantara yang sedang berubah akibat kehadiran kuasa asing.